sebagai sebuah kereta ekonomi yang mempunyai banyak kelebihan dari banyak sudut. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam Afi Project. Terima kasih kepada korang yang sudah klik video ini. Alright guys, so dalam video kita kali ini kita nak tengok mengenai 5 kereta second hand yang laku keras bagi pasaran terpakai. Boleh dikatakan paling mudah jual. Sebenarnya kalau diikutkan ada banyak lagi kereta-kereta second hand yang paling mudah untuk dijual. Tapi yang disenaraikan kali ini antara kereta second hand yang dicari-cari, bukan sahaja dengan kos maintenance yang agak rendah, fuel consumption yang jimat. Kalau bercerita bab modifikasi pun, ia antara kereta yang top di Malaysia. Ramai komuniti, kebanyakannya golongan muda yang menyukainya. Tanpa bercakap banyak lagi, jom kita lihat kereta apakah yang disenaraikan kali ini. Pertama, Honda BR-V. Kalau kita lihat sejarah Honda BR-V ini, ia antara kereta Honda yang agak rendah jualannya dalam pasaran negara kita. Sebab itulah pada tahun 2020 Honda menghentikan jualan Honda BR-V ini. Sebaliknya ianya digantikan dengan WR-V. Honda BR-V ini mula diperkenalkan sekitar tahun 2017. Sebuah kereta dari segmen subcompact MPV 7 tempat duduk dengan satu varian enjin sahaja yang ditawarkan untuk pasaran negara kita, iaitu 1.5 liter single cam. Semasa Honda BR-V ini diperkenalkan, tempoh hari pencabar terdekat oleh Honda BR-V ini adalah Pro 2 Alza pre-facelift. Hal ini sekaligus menjadikan Honda BR-V ini kurang sambutan disebabkan pada masa itu orang dah mula percaya akan kelebihan yang ada pada Pro 2 Alza yang sebelum ini. Lagi-lagi harga yang ditawarkan untuk Honda BR-V ini agak mahal berbanding Pro 2 Alza facelift. Ditambah pula pada masa itu banyak juga kritikan yang dibuat oleh orang ramai tentang desain ataupun rupa BR-V ini. Namun walaupun begitu, pada hari ini untuk Honda BR-V ini agak laku keras bagi pasaran second hand. Harga pasaran terpakai untuk sebuah MPV kecil 7 tempat duduk daripada Honda ini bermulanya daripada harga RM30,000 sehingga RM45,000 bergantung pada tahun serta kondisi kereta. Jika korang hari ini nak cari sebuah MPV yang tahun pengeluarannya masih baru lagi dengan kondisi yang agak baik selain daripada kereta Malaysia, boleh consider untuk senaraikan BR-V dalam list korang. Kedua, Honda Civic FD. Kalau kita lihat dalam kalangan Honda Civic bermulanya daripada tahun 2007 sehinggalah tahun 2015, saya boleh katakan Honda Civic FD ini antara yang paling ramai peminat. Sehingga kan ada segelintir used car menjadikan Honda Civic FD ini sebagai kereta jualan utama mereka. Tentang spesifikasi enjin yang ada pada Honda Civic FD ini mungkin saya tak perlu ceritalah dalam video ini sebab pasti korang dah tahu. Bukan cerita bab enjin tertinggi iaitu enjin tie-up, tetapi cukuplah enjin biasa sahaja iaitu 1.8 liter dan 2.0 liter sahaja. Namun daripada sudut lain, Honda Civic FD ini antara kereta yang masih nampak evergreen lagi daripada segi bahagian bodinya. Saya percaya rata-rata anak muda pada hari ini meminati Honda Civic FD ini. Sesuai untuk family serta yang baru mendirikan rumah tangga. Harga pasaran terpakai untuk Honda Civic FD pada hari ini kita dah boleh dapati bermulanya daripada harga RM20,000 sehingga RM35,000 bergantung pada tahun serta kondisi kereta. Siapa dekat sini peminat Honda Civic FD ini? Cuba korang komen dekat bawah. Seterusnya, ketiga, Toyota Vios generasi kedua dan generasi ketiga. Di Malaysia kita memang sudah tahu jenama Toyota antara yang sinonim sebagai sebuah kereta yang tahan lasak, senang untuk dijaga serta spare part yang mudah untuk dicari. Untuk golongan muda pada hari ini, kalau mereka nak cari kereta pertama ataupun kereta kedua dalam segmen sedang, selain Honda Vios antara pilihan yang paling laku. Jika dibuat perbandingan di antara segmen yang sama iaitu Toyota Vios dan Honda City, saya boleh katakan kelebihan yang ada pada Toyota Vios ini akan menang daripada segi fuel consumption. Itu untuk perbandingan. Kalau kita tengok daripada sudut lain pula iaitu sudut modifikasi, di Malaysia hari ini kita selalu diinspirasikan daripada Thailand. Banyak modifikasi Toyota Vios yang dilakukan di Malaysia hari ini ala-ala Thai look. Sehingga kan ada yang sanggup beli Toyota Vios ini untuk modifikasi secara Thai look.
Pada korang hari ini yang tak nak fikir pasal hutang bulan-bulan, tak kisah kereta lama sedikit, boleh consider untuk pilih Toyota Vios generasi kedua dan generasi ketiga ini. Siapa dekat sini pengguna Toyota Vios? Cuba korang komen dekat bawah berapa lamakah korang dah guna Toyota Vios tersebut. Keempat, Pro Duo Myvi generasi kedua. Kalau diikutkan, ada juga yang tak pandai Pro Duo Myvi lama ini. Namun sesetengah daripada anak-anak muda ataupun mereka yang tak nak sebagai sebuah kereta sedang, ramai yang cari Myvi generasi ini sebab utamanya adalah senang parking serta senang untuk dijaga. Ditambah pula ini merupakan generasi terakhir Pro Duo Myvi yang dikeluarkan tak banyak sensor. Yang paling penting, alat ganti berlambak. Jika dilihat dalam pasaran terpakai pada hari ini, harga untuk Pro Duo Myvi generasi kedua ini untuk varian 1.5 liter harganya tidak jatuh secara mendadak. Harga mungkin jatuh tetapi tak seteruk kereta lain. Personally, daripada diri saya, untuk sebuah Pro Duo Myvi generasi kedua ini, walaupun pada hari ini kereta-kereta baru banyak dikeluarkan, tambahan pula nilai jual semula sangat kuat, senang laku, sesuai sangat untuk semua golongan. Sebab itulah generasi Pro Duo Myvi diteruskan sehinggalah ke hari ini. Pendek kata, kereta ini bukan untuk laju, bukan mewah, tetapi paling masuk akal untuk kebanyakan rakyat Malaysia. Alright guys, seterusnya kita masuk yang terakhir sekali, iaitu yang kelima. Ia adalah tak lain dan tak bukan adalah Pro Duo Bezza. Jika dilihat dalam senarai kereta yang paling laku sekali di Malaysia pada hari ini adalah Pro Duo Bezza sebagai sebuah kereta ekonomi yang mempunyai banyak kelebihan dari banyak sudut. Tapi untuk unit pasaran terpakai pun agak laku keras juga. Boleh dikatakan kebanyakan unit facelift senang untuk dijual. Untuk unit lama mungkin agak kurang sedikit sambutannya sebab orang akan fikir tahun lama. Ditambah lagi Bezza antara imej kereta Grab ataupun e-hailing. Namun bagi keluaran facelift sekitar tahun 2020, saya boleh katakan Yuska tidak pegang lama kereta ini. Sehingga kan ada segelintir yang sanggup beli kereta ini walaupun harganya hampir sama dengan kereta baru. Sebagai contoh, harga Pro Duo Bezza varian X bermula daripada harga RM43,000 sehinggalah RM45,000. Tapi untuk pasaran terpakai harganya RM38,000. Sesetengah pengguna lebih memilih untuk pasaran terpakai lagi. Hal ini kerana untuk mendapatkan unit Pro Duo Bezza ini kena tunggu masa yang lama ataupun ikut turn yang lama. Apa pendapat korang tentang Pro Duo Bezza ini? Cuba korang komen dekat bawah. Alright guys, so saya rasa sampai di sini sajalah video saya untuk kali ini mengenai 5 kereta second hand yang laku keras. Jadinya macam biasa, jika anda dapat sedikit sebanyak info ataupun knowledge daripada video kali ini, saya hargai sangat jika anda bantu saya dengan 2 klik, iaitu klik tombol subscribe dan klik button like dekat bawah ni. Pastikan korang tinggalkan komen di bawah dan cadangkan apa yang korang rasa perlu untuk saya review ataupun sebagainya. Terima kasih.